Hajar. Tak apa diceritakan Tok Mulu. Hamba dah tahu semuanya. Dah tahu? Ya, pasal kehilangan bukan? Ya. Kehilangan kambing. Betul. Dengan lembu. Dari mana Pak Belalang tahu? Maklumlah, ahlil nujum. Ya, ahli nujum ya. Pak Belalang, Ya. boleh tak tolong tilik sama ada dapat balik lembu dengan kambing tu? Tidak. Kalau nak tilik boleh juga Tok Mulu. Belalang? Ya, Pak. Bawa segeluk air. Periuk apa ni Pak Belalang? Ini bukan periuk Tok Mulu. Ini geluk jampi. Oh, geluk jampi. Hai. Cuba lihat Tok Mulu. Nampak bayang-bayang tak? Lembu 2 ekor. Kambing 2 ekor. Cuba lihat baik-baik. Itu. Tak nampak apa-apa pun Pak Belalang. Di dalam amalan hamba, jikalau siapa tak dapat melihat bayang-bayang di dalam geluk jampi ini, orang itu anak di luar nikah. Ya. Hamba nampak. Itu dia 2 ekor lembu, 2 ekor kambing. Dia tengah berjoget-joget. Buntar, Jambul, kau tengok. Itu lembu kau. Itu kambing kau. Dia tengah berjoget-joget. Kau tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Nampak tak nampak? Tengok. Siapa tak nampak, dia anak di luar ni. Nampak tu cantiknya kambing tu berjoget ya. Ya nampak tu, tapi di mana tempatnya tu? Betul juga ya. Pak Belalang, di mana tempat ni? Ya tak ya juga ya, geluk jampi ni kecil sangat. Besar kita boleh nampak ya. Ya. Hamba pun tak faham tempat ni Tok Mulu. Nanti hamba tanya Belalang. Belalang? Ya, Pak. Mari kejap. Cuba kau tengok-tengokkan di mana tempat ni Belalang. Oh, ini tak jauh, Pak. Dekat belakang rumah tu saja. Oh, rumah yang belakang tu. Oh, patutlah bumbungnya nampak tu. Ya. Di mana lembu pakcik nak? Lembu pakcik ada bawah pokok beringin. Wah, pokok beringin. Itu rupanya yang rindang tu pokok beringin. Buntal, kau pergi ambil lembu kau. Rupanya bawah pokok beringin. Kambing pakcik ada kat mana nak? Kambing pakcik ada bawah jembatan. Bawah jembatan. Oh, yang begitu tu rupanya jembatan lah Pak Belalang. Jambul, kambing kau bawah jembatan. Pergi ambil. Pergi ambil ya. Oh, jembatan rupanya yang begitu tu ya. Pak Belalang, cuba tolong tengok siapa dia pencurinya. Jadi senang kita menangkap dia. Nak tengok pencurinya? Ya. Hai. Itu dia bayang-bayang. Mengapa Pak Belalang? Kenapa pencuri ni potongan dia macam Tok Mulu? Macam hamba? Misalnya pun ada. Itu tak heran Pak Belalang. Jikalau dalam dunia ni kebanyakan selalu dua serupa. Dapat balik lembu kau yang Buntal? Ya tu. Kau berdua dengar sini. Berkeras dia, setengah koni beras satu orang. 2 helai ikan sarung, 2 helai baju. Ngerti? Aduh, cukup kerasnya tu Pak Belalang. Alhamdulillah. Kalau begitu hamba mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Pak Belalang. Baiklah. Hamba nak balik dulu ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hamba balik ya Pak Belalang. Mari kita balik. Buntal, kau halau lembu kau cuba ya.
marang Prabu Punden parang eber. Macam cermin. Awak macam kau tengok aku. Macam raja tak? Iyalah, macam raja pakau. Aku ambil ni. Kau tengok ini. Kau tengok ini. Aku ambil ini. Aku ambil ini. Kau tengok ini. Kau tengok ini. Aku ambil ini. Aku ambil ini. Kau tengok ini. Aku ambil ini. Kau tengok ini. Kau tengok ini. Aku ambil ini. Wah, bukan main banyak aku ambil. Aku asyik tengok saja. Sudah ini semua aku tak mahu. Kau nak ambil apa? Shh. Kau ambil ini, aku ambil ini. Jalan. Kau tengok ini, aku ambil ini. Jalan. Sekarang sudah sampai. Mari kita bagikan uang ini sama rata. Sama rata. Jadi teman saya, kalau begitu biar aku yang kira. Begitu. Satu untuk kau. Satu aku. Dua kau. Dua aku. Tiga kau. Tiga aku. Empat kau. Empat untuk aku. Hei, ini macam kira berapa lama mau habis. Pegang, aku kira. Satu untuk kau, satu untuk aku. Dua untuk kau, dua untuk aku. Tiga untuk kau, tiga untuk aku. Lepas tiga berapa? Entam sajalah, untuk kau, entam sajalah untuk aku. Lepas entam sajalah. Bentarlah,
Batal dah untuk kau. Batal dah untuk aku. Dalam dunia mana ada huruf bedal dah? Dalam dunia mana ada huruf bedal dah untuk kau? Dalam dunia mana ada huruf bedal dah untuk aku? Apa dah? Apa dah untuk kau? Apa dah untuk aku? Ini. Untuk kau. Ini untuk aku. Kau nak mampus je? Engkau nak mampus ya untuk kau. Engkau nak mampus ya untuk aku. Kepala otak kau. Kepala otak kau untuk kau. Kepala otak aku untuk aku. Aku pagi sekarang. Aku pagi kadang untuk kau. Aku pagi kadang untuk aku. Untuk kau. Untuk aku. Apa gunanya Mika sekalian mengawal istana Beda? Jikalau Mika sekalian tidak tahu ke mana perginya harta Beda. Mahkota kebesaran Beda, kalung pusaka Ananda Beda. Jawab, wahai kamu sekalian penggawal. Ampun, Tuan. Bukanlah pati ini semuanya melalaikan, Tuan. Tetapi pati dapat bawa penyambut itu menggunakan pukau, Tuan. Pukau? Bodoh. Apa Mika sekalian tidak malu? Mika sekalian mempunyai meriam, tombak, lembing dan keris. Apa Mika sekalian tak dapat menewaskan penyambut itu dengan hanya memakai senjata pukau? Ampun, Tuanku. Pukau bukanlah senjata seperti keris dan lembing, Tuanku. Tetapi pukau adalah ilmu sihir yang boleh membuat semua orang terlena apabila terkenanya, Tuanku. Beta pikir pukau tu panjang-panjang macam pistol. Bukan, ya? Ananda Beda, Tuku Putri Si Bujur Sirih. Janganlah Ananda menangis. Ayahanda berjanji Anda akan balikkan kalung pusaka yang hilang. Ananda Tuku perbaiki. Bawalah buka Ananda masuk mereka. Menyedung kita, Kanda. Tidak cahaya mata. Datuk Perdana Menteri, Tuanku, titirkan canang seluruh negeri. Beritahu sekalian hamba rakyat. Barang sesiapa mendapat harta benda Beta kembali, mereka itu Beta beri kurnia. Menyusul perintah, Tuanku. Mengembalikan mahkota kebesaran Baginda, kalung pusaka Tuan Putri Si Bujur Sirih. Orang itulah yang akan mendapat sebesar-besar kurnia dari Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Saharul Nizam. Pak Belarang! Oi, Pak Belarang! Pak Belarang! Buka pintu. Pak Belarang! Ada apa, Tok? Belarang! Kejutkan bapak kau. Cepat, bilangkan Tok Pengulu datang. Baik, Tok. Pak. Kacau kopi tidur lah kena Belarang. Tok Pengulu datang. Tok Pengulu datang. Kau bilang bapak tak ada di rumah lah. Tok, bapak saya cakap dia tak ada di rumah. Bapak kau cakap dia tak ada rumah? Kalau dia tak ada rumah, bagaimana dia cakap? Dia ada, Tok. Dia suruh bilang dia tak ada. Sudahlah, Belalang. Buka pintu ni. Biar Datuk sendiri gerakkan dia. Pak Belalang. Oi, Pak Belalang. Jom kau Belalang pergi tidurlah sana. Kau bilang kat Tok Pengulu aku tak ada di rumah lah. Pak Belalang. Pak Belalang. Apa ni kau? Bangunlah. Tok Pengulu. Ya. Apa khabar? Belum tidur lagi? Belum. Hamba ni datang ada hajat, Pak Belalang. Tak payah diceritakan, Tok Pengulu. Hamba dah tahu semuanya. Baguslah.
Kalau Pak Belalang dah tahu, marilah kita pergi. Mana? Ke Istana Sultan. Buat apa ke istana tu? Pak Belalang ni dah garu cendana pula. Dah tahu nak bertanya pula. Nanti Pak Belalang dapat kurnia daripada Sultan. Hamba pun dapat nama yang baik. Mari. Mana baju? Pakailah baju. Mari. Nak ke mana tu? Ke Istana Sultan. Istana tak boleh masuk malam-malam tu. Oh, ini titah Sultan. Tak ada siapa boleh melarang. Mari. Besok pagi tak boleh tu? Sekarang juga, Mai. Adinda Tuku Permaisuri, kiralah Adindaku masuk Prada. Tak apalah, Kanda. Biar Adinda menunggu bersama-sama di sini. Datuk Perdana Menteri, Tuanku, agaknya bolehkah beta dapat kembali mahkota beta yang hilang itu? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Dengan berkat daulat tuanku, insya Allah Tuhan tidak akan mensia-siakan. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Datuk penghulu hujung jembatan dengan seorang. 5 hari? Tuanku, maksud Pak Belalang 5 hari itu ialah 5 tahun. Lama ke, ya? Pak Belalang, bolehkah dapat harta benda beta yang hilang? Patut tak tahu, tuanku. Tak tahu, Mika ni tujuh apa? Ampun, tuanku. Pak Belalang katakan tak tahu tu sebab dia belum tengok lagi dalam air, tuanku. Jikalau dia dah tengok dalam air, barulah dia tahu. Oh,